Kau fikir logik orang yang tak erti. Dia kata anak maktum tak boleh duduk ke maktum sebab anak maktum bukan asnaf. Saya bagi contoh maktum. Maktum ni umur 80. Dia ni cleaner UiTM Perkhidmatan Pauh. Pencen lah. Bukan pencen umur 80. Lama dah pencen. Maknanya dia susah lama. Duduk dengan suami dengan anak-anak dia di rumah atas tanah yang dimiliki oleh orang. Suami dia meninggal dunia. Ada cucu 4 orang. Bukan asnaf anak dia. Tapi maktum ni kategori asnaf miskin. Tuan tanah nak balik tanah. Bila tuan tanah nak balik, maktum nak pergi mana umur 80? Dia minta zakat pergi. Dan akhirnya tanya, maktum ada tanah tak? Maktum kata ada tanah. Dia kata, luka tanah pusaka suami dia. Akhirnya alhamdulillah ada tanah, kita luruskan RM90,000. Maktum meniaga apa? Meniaga kecil-kecilan dodoi. Dan juga pulut kacau. 4 bulan yang lalu, saya pergi rumah maktum. Maktum menangis. Saya kata tak apa maktum, lagi 2 bulan insyaAllah saya mai balik. Kalau fikir wajib apa bagi rumah? Bagi rumah transit. Tapi kita tak mau anak maktum yang bukan lagi tergolong dalam asnaf, yang dia bekerja, tak ada suami, mewarisi kemiskinan maktum. Kita nak hentikan ini. Bukan bagi rumah kepada maktum. Kalau fikir wajib orang yang tak erti, dia kata anak maktum tak boleh duduk ke maktum sebab anak maktum bukan asnaf. Akhirnya kita bagi rumah kepada maktum RM80,000, RM10,000 api dan ayam. Usahawan halal akan pergi ke rumah maktum dan suruh pergi rumah maktum supaya perniagaan maktum dodoi dan pulut kacau ni ada tanda halal. Kita boleh bangunkan industri pulut kacau dan dodoi, pasarkan ke Indonesia umpamanya. Ini yang kita buat sekarang, menyusun semula apa yang diperjuangkan oleh para ulama dan pemimpin negeri Pulau Pinang dengan teras. Yang pertama, pembangunan sosial ekonomi dengan memberi fokus kepada zakat dan juga wakaf sebagai instrumen utama bagi membangunkan sosial ekonomi umat Islam di negeri Pulau Pinang.